Gara-gara tidak membuat persediaan fizikal, pelakon Shahrizi Sam mengalami kecederaan apabila tisu pada bahagian pelipat kedua-dua belah kakinya disahkan koyak ketika menjayakan penggambaran filem Cobra 7 Peluru Terakhir. Sam atau nama sebenarnya, Shahrizi Sam Abdul Samad 44 tahun berkata kecederaan terbabit dikesan melalui keputusan pemeriksaan pengimejan resonance magnetic MRI yang dilakukannya baru-baru ini. Ini result daripada MRI. So basically, Sam punya belakang pelipat ni, ini tak tahu lah dia ACL ke apa nama dia, meniscus apa benda lah, koyak di antara joint ni, koyak. So kiri kanan dia punya kecederaan yang sama. So dia stres sikit kaki tu, dia akan start cucuk yang bisa punya. So itulah keadaan dia. Alhamdulillah, Allah memudahkan. Kan? Faktor umur juga betul. Itu yang dia rasa macam action. Aku lebih rela makan sampai gemuk, tak ada dialog, pelakon tak ada dialog. Itu lebih layan. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa penggambaran filem terbarunya berjudul Cobra 7 Peluru Terakhir di Wisma Alibawal 2 di Petaling Jaya pada 28 Mei. Berkongsi mengenai punca insiden, Sam berkata kecederaan terbabit mula menyerang dirinya seawal hari ketiga penggambaran filem itu. Meskipun mengalami kecederaan, pelakon filem badak ini tetap meneruskan penggambaran dan menganggap ia sebahagian daripada tanggungjawab kerjayanya yang perlu dilakukan.